Terima kasih tau yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah video ni. Saya sediakan link playlist Naramen koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Bolehlah nak tengok kalau nak tengok tu kan. Ataupun nak beli produk-produk yang saya guna, yang saya pakai kan. Boleh juga beli. Okey, untuk kali ni saya ada baju t-shirt leher bulat lengan pendek lah. Baju t-shirt ni dia jenis kain ni jenis cotton. Dia punya reka bentuk kain pun berbentuk wafer. Cuba tengok. Okey. Dia ada kotak-kotak kecil macam tu kan. Untuk saiz yang saya ada ni dia 3XL lah. Warna yang saya ada ni juga warna hijau. Dia ada juga warna lain tau. Dia boleh pilih warna lah. Dia juga ada warna lain. Sesuai lah yang nak buat pakai baju duduk rumah ataupun nak pakai baju duduk rumah, nak pakai malam-malam ke, boleh pakai baju macam ni. Dia tak panas sangat. Untuk saiz yang saya ada ni saiz 3XL. Dia ada saiz lain juga. Dia ada saiz M, saiz L, saiz XL, saiz 2XL dan juga saiz yang saya ada ni lah saiz 3XL. Warna pun boleh pilih, saiz pun boleh pilih. Selesa pakai. Selesa pakai tak baju yang macam ni. Dia leher bulat, tangan pendek. Dia punya kain pun tak panas. Boleh pakai duduk rumah. Rasa panas tu kan, boleh pakai baju t-shirt yang macam ni. Warna pun boleh pilih, saiz pun boleh pilih. Harga dia pun murah saja. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah. Okey, untuk video kali ni saya pakai baju kemeja lengan panjang. Warna baju kemeja ni warna merah. Dia juga boleh pilih warna lain juga tau. Ada lengan panjang lah, dia ada butang. Saiz pun boleh pilih, warna pun boleh pilih. Okey, untuk perfume yang saya pakai, perfume Romano yang macam ni. Minyak rambut pula saya pakai minyak rambut kelapa dan juga ada rosemary dan juga peppermint. Bau dia pun best, bau dia pun wangi. Sedap pakailah dekat kita punya rambut tu. Kita cuma tekan-tekan picit je, kita boleh pakai dekat kita punya rambut. Mikrofon pula saya pakai mikrofon tanpa wayar. Kita boleh cocok dekat kita punya smartphone kamera kita tu kan. Lepas tu dia ada 2 mikrofon dan juga 1 receiver. Receiver tu kita boleh pilih sama ada nak yang Android ataupun iOS. Nak charge dia pun mudah, dia guna slot kabel type C. Jadi mudahlah kita nak charge dia dengan casing dia macam ni sekali kan. Mudah nak letak mikrofon dengan receiver dia pun mudah. Nak beli baju t-shirt leher bulat ni ataupun produk-produk yang lain, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.